Salam sejahtera Commerce. Today dah 17 Disember, dah nak hujung tahun dah. Teman nak refresh balik app Temu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, cuba kita tengok app Temu ni. Kita klik pada yang warna oren ni, TEMU. Dia ada iklan lah permulaan bukanya. Okey. Dan dalam app ni kita boleh tengok buka-buka je dia terus pergi kepada home. Rujuk kepada bahagian bawah sekali. Ada tulis home merah tu. Okey, dekat home kita ada kategori. Banyak kategori dia. Kita pergi home. Kalau kita nak tengok kategori ke atas ni pun boleh. Yang atas sekali ada all, ada men, ada home, ada automotive, musical, woman, elektronik, pet, hinggalah books. Okey. Dan apa yang ada dalam kategori ni sama seperti dalam bahagian kategori. Kita boleh rujuk juga sebelah di bahagian ni. Okey, cuba kita klik di bahagian U. Yang ada nombor 1 tu di bahagian bawah juga. Klik pada U. Okey. Di bahagian atas, di bawah nama akaun kita, Azmi Mirza. Nampak tak ada tulis RM108.79. Apa bendanya ni kamu? Kita klik dekat ni. Nama dia credit balance. Ini adalah hasil pembelian kita yang menggunakan tas credit balance yang Temu bagi. Temu akan bagi pada kita refund ataupun credit balance berdasarkan pembelian kita sebanyak minimum 70% hingga 90%. Itu standard lah tu. Cuba tengok ni. Mana-mana yang kita earning tu kita dapat lah. Kalau kita tengok view all history pula, lagi banyak. Kita check situ. Okey. Macam mana kita nak check credit balance kita? Nanti kita check balik selepas video berikutnya.